Assalamualaikum semua. Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat. Okey, jadi kelas pada hari ini adalah kelas sejarah tahun 4 dan hari ini kita akan masuk topik baru iaitu unit 4, sejarah tempat tinggal. Jadi sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu bersedia dengan buku teks masing-masing. Tempat tinggal adalah keperluan asas bagi manusia. Seperti yang dapat kamu lihat dalam gambar rajah ini telah menunjukkan jenis-jenis rumah yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, di manakah tempat tinggal kamu? Di sinilah tempat tinggal saya. Saya tinggal di negeri Terengganu. Jika kamu masih ingat, sebelum ini kita pernah belajar alamat rumah di dalam biodata diri kita. Jadi, apakah maklumat yang terdapat dalam alamat rumah? Okey, baiklah. Yang pertama adalah nombor rumah. Yang kedua, nama jalan. Yang ketiga, poskod. Yang keempat, nama bandar. Dan yang kelima, nama negeri. Okey, baiklah, sekarang cuba kamu kenal pasti apakah kemudahan yang terdapat di kawasan tempat tinggal kamu. Cuba lihat di sekitar rumah atau tempat tinggal apakah kemudahan awam yang telah disediakan. Okey, baiklah, macam cikgu tinggal di kawasan Kampung Rusila. Jadi ini adalah contoh kemudahan yang terdapat di sekitar kawasan rumah cikgu. Di sekitar rumah cikgu terdapat kemudahan seperti klinik desa, masjid, balai polis dan jalan raya. Okey, baiklah. Sekiranya di persekitaran rumah kita terdapat pelbagai kemudahan awam, perlukah kita menjaga kepentingan awam? Ia sangat perlu kerana kepentingan menjaga harta benda awam adalah merupakan tanggungjawab kita. Okey, sekarang kita teruskan. Jom kenali kawasan tempat tinggal saya. Apakah bentuk muka bumi di tempat tinggal kamu? Okey, antara contoh bentuk muka bumi adalah tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan pinggir sungai. Okey, baiklah. Sekarang cuba kamu perhatikan di persekitaran rumah apakah bentuk muka bumi di tempat tinggal kamu. Okey, baiklah. Bentuk muka bumi ini biasanya mempengaruhi kegiatan masyarakat dan mempunyai keunikannya yang tersendiri. Sebagai contoh, bentuk muka bumi yang berbukit bukau biasanya membolehkan tanaman komersial seperti kelapa sawit.